Kalau ikutkan sebelum ni, saya apa-apa saya akan grab drive-thru je. Contohnya nak pergi office kan, nak cepat, saya akan beli fast food, saya akan beli air manis. Lagi-lagi dekat bawah ada kafe, beli je air manis tu. Memang tak teratur lah. Kadang-kadang tengah hari makan berat, kadang-kadang saya makan fast food. Masa saya buat kerja tu kadang-kadang senang rasa ngantuk, letih. Lepas tu rasa macam badan tu macam tak cukup energi lah. Saya nak cari benda yang lebih sihat. Disebabkan saya dah kenal liver tonic pill tu, so saya pun tahu dia rupanya ada juga item yang lain, dia ada produk lain. So saya tengok dia punya simptom tu macam mana, so saya try lah. Teh kawalan gula ni, dia tak ada gula, dia tak ada caffeine, lepas tu dia tak ada kalori. So kiranya memang sihat lah, sesuai untuk kita yang nak kurangkan gula dalam darah kita ni. Dia ada rasa manis tapi dia bukan gula tambahan. Bila saya tanya dia punya customer service, dia kata ada letak stevia, so lebih sihat lah. Lepas saya amalkan teh kawalan gula ni, saya tak ada rasa badan saya berat, saya tak ada rasa nak craving manis-manis. Kalau tidak, dulu setiap hari saya mesti akan beli air manis, bila lunch ke apa saya mesti akan order air manis. Sekarang tak. Betul, saya akan showkan terutamanya mak mentua saya, dekat mak saya, dekat kawan-kawan, sebabnya dia tak payah susah-susah nak bancuh. Lepas tu satu lagi, dia pun sihat. Senang senang, mudah, setiap hari boleh amalkan.